Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang isu-isu persempadanan dan tuntutan bertinggi kedaulatan Malaysia yang dilihat sebagai benteng tiga dimensi yang melibatkan ruang udara, laut dan juga darat serta implikasinya terhadap aspek ekonomi, politik dan sosio-budaya Malaysia. Baiklah, dimulai dengan maksud kedaulatan negara yang bukan hanya sebagai simbol tetapi melibatkan kawalan penuh terhadap sempadan dan wilayah negara kita. Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara, maka keselamatan sempadan menjadi sangat penting. Tiga dimensi utama yang perlu kita lindungi ialah yang pertama, sempadan negara, kerana ia melibatkan kawasan sempadan dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan juga Brunei. Jadi, kawalan darat ini amatlah penting bagi mengelakkan penyeludupan, pencerobohan dan jenayah rentas sempadan. Dimensi yang kedua ialah sempadan maritim ataupun laut, di mana Malaysia dikelilingi laut seperti Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Jadi, kawasan ini amatlah penting untuk dilindungi bagi melindungi perdagangan, sumber perikanan dan minyak serta gas. Dimensi yang ketiga ialah ruang udara, di mana ruang udara ini amatlah penting bagi mengelakkan pencerobohan dan menjamin keselamatan penerbangan serta pertahanan negara. Kita masuk kepada slide yang kedua, iaitu bertajuk bukan sekadar garisan di peta. Kenapa ia diberi tajuk sebegitu? Kerana sempadan negara bukan sekadar garisan di peta, tetapi merupakan lambang maruah dan identiti negara, di mana ia menunjukkan kuasa dan hak sesebuah negara untuk mentadbir wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sempadan juga penting kerana boleh melindungi ekonomi negara seperti hasil laut, perdagangan dan juga sumber asli. Selain itu, sempadan juga boleh menjamin kestabilan politik supaya negara kita tidak mudah digugat. Yang ketiga ialah menjaga keharmonian sosial agar rakyat dapat hidup aman dan juga selamat. Oleh itu, mempertahankan sempadan bukan sahaja tugas kerajaan ataupun tentera, tetapi ia merupakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk menghormati undang-undang dan menjaga keamanan negara. Baiklah, mari kita masuk kepada isu yang pertama, iaitu isu pengurusan ruang udara di selatan Johor, khususnya berkaitan dengan delegated airspace dan lapangan terbang seletar di Singapura. Boleh dilihat di dalam peta tersebut, peristiwa ini berlaku pada tahun 1974 di mana Malaysia dan Singapura membuat satu perjanjian di mana pengurusan sebahagian ruang udara di selatan Johor diwakilkan kepada Singapura bagi tujuan kawalan trafik udara. Pada ketika itu, keadaan pembangunan di Johor masih belum pesat seperti hari ini. Jadi, pengurusan tersebut lebih kepada keperluan teknikal penerbangan. Namun, apabila pembangunan di kawasan seperti Pasir Gudang semakin pesat dengan kewujudan pelabuhan, industri berat dan projek infrastruktur, isu mula timbul. Isu yang berlaku adalah seperti isu Singapura yang memperkenalkan prosedur pendaratan menggunakan sistem ILS, iaitu Instrument Landing System, untuk lapangan terbang seletar. Laluan penerbangan tersebut melalui ruang udara Pasir Gudang. Terdapat beberapa kesan daripada laluan ini, iaitu kesan yang pertama dari segi ekonomi, iaitu had ketinggian bangunan di Pasir Gudang boleh menyebabkan projek pembangunan tidak boleh dibina terlalu tinggi. Selain itu, potensi pelaburan mungkin terjejas dan operasi pelabuhan dan industri berat mungkin menghadapi kekangan. Jadi, hal-hal sebegini boleh melambatkan pertumbuhan ekonomi di negeri Johor. Dari sudut politik pula, isu ini berkaitan dengan hak kawalan FIR, iaitu Flight Information Region, dan juga prinsip kedaulatan negara terhadap ruang udara sendiri. Jadi, Malaysia berpendapat bahawa ruang udara adalah sebahagian daripada wilayah negara dan perlu dikawal selaras dengan kepentingan nasional. Jadi isu ini bukan sekadar teknikal penerbangan, tetapi soal menyentuh maruah dan hak negara. Dari sudut sosial pula,
Laluan kapal terbang melalui kawasan berpenduduk boleh meningkatkan risiko keselamatan. Yang kedua adalah gangguan bunyi kapal terbang tersebut kepada penduduk yang bising. Dan yang ketiga adalah kebimbangan terhadap keselamatan dan peribadi masyarakat setempat. Oleh itu, rakyat turut merasakan kesan daripada isu-isu ini. Jadi, peristiwa ini berlaku kerana perubahan keadaan semasa daripada kawasan yang dahulu kurang membangun dan menjadi kawasan industri yang sangat pesat. Perjanjian lama mungkin sesuai pada zamannya, tetapi realiti pada hari ini memerlukan penilaian semula agar kedaulatan negara terpelihara, pembangunan ekonomi tidak terjejas dan keselamatan rakyat terjamin. Jadi isu ruang udara ini boleh membuktikan kepada kita bahawa sempadan dan kedaulatan bukan sekadar teori, tetapi mempunyai kesan sebenar kepada negara dan juga rakyatnya. Baiklah, mari kita masuk kepada isu yang kedua, iaitu isu konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan tuntutan bertindih di antara beberapa negara, termasuk negara Malaysia, iaitu negara kita. Apa yang berlaku sebenarnya di isu konflik di Laut Cina Selatan ini adalah konflik ini berpunca daripada tuntutan yang dikenali sebagai Nine Dash Line, iaitu garis tuntutan yang dikemukakan oleh China yang meliputi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Masalahnya ialah kawasan tersebut juga termasuk dalam zon ekonomi eksklusif, iaitu EEZ, yang dipelopori oleh Malaysia, khususnya berhampiran Sabah dan Sarawak seperti Beting Patinggi Ali dan juga Kepulauan Spratly. Jadi, mengikut undang-undang antarabangsa, setiap negara mempunyai hak terhadap kawasan laut sejauh 200 batu nautika daripada pantainya, iaitu EEZ. Namun, apabila tuntutan China bertindih dengan EEZ Malaysia, maka berlakulah ketegangan seperti peristiwa di mana beberapa kapal pengawal pantai dan kapal penyelidikan asing telah berjaya dikesan berada dalam perairan Malaysia. Jadi kehadiran kapal-kapal ini dilihat sebagai mencabar kedaulatan Malaysia, negara kita, terutamanya apabila Malaysia menjalankan aktiviti cari gali minyak dan gas di kawasan tersebut. Walaupun pada ketika itu tiada peperangan yang berlaku, namun situasi ini mencetuskan ketegangan diplomatik dan rondaan keselamatan dipertingkatkan oleh negara Malaysia. Baiklah, mari kita masuk kepada implikasi dari aspek ekonomi. Yang pertama, iaitu emas hitam yang melibatkan minyak dan gas, di mana kawasan ini kaya dengan sumber hidrokarbon, iaitu Petronas banyak menjalankan aktiviti cari gali di perairan Sabah dan juga Sarawak. Jadi apabila kawasan keselamatan ini tergugat, hasil negara boleh terjejas, pendapatan negara boleh menurun dan pelaburan asing mungkin akan berkurang. Kesan yang kedua dalam aspek ekonomi juga adalah laluan perdagangan, di mana Laut Cina Selatan merupakan laluan perdagangan yang paling sibuk di dunia kerana barangan import dan juga ekspor di negara-negara lain banyak melalui kawasan ini, termasuklah negara Malaysia. Jadi, jika berlakunya konflik besar, perdagangan akan terganggu, harga barang boleh meningkat dan ekonomi negara boleh terkesan. Dan kesan yang ketiga ialah sumber perikanan, di mana ramai nelayan tempatan bergantung kepada kawasan ini sebagai sumber rezeki. Jadi apabila berlakunya pencerobohan ataupun ketegangan, nelayan berasa tidak selamat, pendapatan mereka terjejas dan keselamatan negara boleh terancam. Masuk pula kepada implikasi terhadap politik, di mana isu ini melibatkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat. Jadi, Malaysia perlu berhati-hati dalam pendekatan diplomasi, perlu berhati-hati dalam mempertahankan hak demi mengelakkan peperangan, dan perlu berhati-hati dalam mengutamakan rundingan dan kerjasama di ASEAN, di mana Malaysia boleh membuat pendekatan yang sederhana dan bersifat diplomatik. Masuk pula kepada kesan terhadap sosial, iaitu kehadiran kapal asing dalam perairan negara boleh menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat
Selain itu, kebimbangan terhadap keselamatan nelayan dan cabaran terhadap semangat patriotisme. Kerana isu ini bukan sekadar soal laut, tetapi tentang maruah negara kita. Kesimpulannya, konflik Laut Cina Selatan ini berlaku kerana tuntutan bertindih antara negara dan perebutan sumber strategik. Walaupun belum berlakunya peperangan, ketegangan sentiasa wujud. Jadi, Malaysia perlu memperkukuh pertahanan maritim, menggunakan diplomasi secara bijak dan melindungi kepentingan ekonomi dan juga rakyat. Jadi konflik ini membuktikan bahawa laut bukan sekadar perairan, tetapi aset strategik yang boleh menentukan masa depan negara kita. Baiklah, mari kita masuk kepada isu yang ketiga, iaitu isu cabaran di sempadan darat dan maritim Malaysia, khususnya melibatkan Indonesia di Kalimantan dan juga Brunei di kawasan Limbang. Baiklah, peristiwa ini berlaku apabila Malaysia berkongsi sempadan darat yang panjang dengan Indonesia di Pulau Borneo. Jadi sempadan ini merentasi kawasan hutan tebal dan juga berbukit yang menyebabkan ianya sukar dipantau sepenuhnya. Selain itu, terdapat juga isu maritim seperti Blok Ambalat, iaitu kawasan laut yang dipercayai kaya dengan minyak dan juga gas. Pada awal tahun 2000 sehingga sekarang berlaku ketegangan antara Malaysia dan Indonesia apabila kedua-dua negara ini memberi lesen cari gali minyak di kawasan yang sama. Jadi keadaan sebegini boleh menyebabkan bantahan diplomatik dan rondaan tentera laut boleh dipertingkatkan. Walaupun begitu, kedua-dua negara ini memilih untuk menyelesaikan isu ini melalui rundingan dan bukannya peperangan. Jadi terdapat beberapa implikasi yang boleh kita perolehi daripada isu yang ketiga ini. Implikasi dari aspek ekonomi. Yang pertama ialah Blok Ambalat yang dipercayai mempunyai simpanan minyak dan gas yang bernilai berbilion ringgit. Jadi apabila ianya dimiliki dan diurus dengan baik, maka ia boleh meningkatkan pendapatan negara, boleh menjana peluang pekerjaan dan juga boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Namun, kerana ia merupakan tuntutan bertindih, maka aktiviti penerokaan menjadi sensitif dan boleh mencetuskan ketegangan. Kesan ekonomi yang kedua iaitu kesan perpindahan ibu kota Indonesia di Nusantara, di mana negara Indonesia sedang membangunkan ibu kota baharu di Nusantara di Kalimantan. Jadi kesan kepada Malaysia terhadap kesan daripada pembangunan ibu kota mereka ini adalah mereka membuka peluang perdagangan dan ekonomi rentas sempadan, tetapi juga meningkatkan persaingan sumber dan keselamatan sempadan. Jadi perubahan ini boleh menjadikan kawasan sempadan lebih strategik berbanding kawasan yang dulu. Implikasi terhadap politik pula adalah Malaysia, Indonesia dan juga Brunei mempunyai hubungan yang rapat sebagai negara serumpun. Oleh itu, sebarang isu sempadan perlu diselesaikan melalui rundingan diplomatik, jawatan kuasa teknikal bersama dan kerjasama keselamatan. Matlamat penyelesaian daripada isu sempadan ini adalah untuk mengekalkan hubungan baik tanpa menjejaskan kedaulatan mana-mana negara. Kesan yang kedua dari segi sosial pula ialah keselamatan sempadan. Jadi disebabkan sempadan yang panjang dan berporos ini, beberapa isu sering berlaku seperti berlakunya pendatang asing tanpa izin, penyeludupan barang bersubsidi dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Selain itu, ada juga komuniti yang terpisah daripada garisan politik mereka, walaupun mereka mempunyai hubungan yang boleh dikira akrab, hubungan kekeluargaan. Jadi ini menunjukkan bahawa sempadan bukan sekadar garisan di peta, tetapi memberi kesan kepada kehidupan sebenar masyarakat kita. Kesimpulannya, isu persempadanan darat dan maritim ini melibatkan kepentingan ekonomi, kedaulatan negara, hubungan diplomatik dan juga keselamatan rakyat. Walaupun terdapat banyak cabaran seperti cabaran Blok Ambalat dan isu sempadan Kalimantan,
Pendekatan rundingan dan diplomasi menjadi pilihan utama bagi memastikan keamanan serantau di antara negara-negara kita terus dipelihara. Sempadan mesti dijaga dengan tegas, tetapi hubungan baik juga perlulah dikekalkan. Baiklah, kesimpulannya, rumusan keseluruhan bagi isu yang telah dibincangkan tadi, 3 isu, 3 dimensi utama yang melibatkan udara, laut dan juga barat. Dari aspek udara, Malaysia perlu menuntut semula hak pengurusan ruang udara atau FIR. Selain itu, Malaysia juga perlu memastikan kawalan ruang udara selari dengan maruah dan kepentingan ekonomi negara. Isu seperti Selatan Johor menunjukkan bahawa ruang udara bukan sekadar laluan kapal terbang, tetapi berkait rapat dengan pembangunan, keselamatan dan juga kedaulatan. Dari aspek laut atau maritim pula, Malaysia perlu mempertahankan Zon Ekonomi Eksklusif EEZ. Selain itu, Malaysia juga perlu melindungi aset strategik seperti pelantar minyak dan juga gas. Dan Malaysia perlu menggunakan pendekatan diplomasi tegas dalam konflik seperti di Laut China Selatan. Kerana laut merupakan sumber kekayaan negara dan laluan perdagangan utama. Jika tidak dipertahankan, ekonomi negara kita boleh terjejas. Dari aspek darat pula, Malaysia perlu mengetatkan kawalan fizikal sempadan. Selain itu, isu penyelundupan dan pencerobohan pula perlu negara kita bendung. Tetapi pada masa yang sama, peluang ekonomi sempadan seperti kesan pembangunan Nusantara perlulah dimanfaatkan. Ini bukan sekadar menunjukkan strategi kita bukan hanya bertahan, tetapi kita bijak untuk memanfaatkan peluang yang ada. Baiklah, sebagai penutup, kedaulatan bukan sekadar tugas kerajaan ataupun tentera, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia. Jadi apabila negara kita bersatu, negara kita akan kekal stabil, ekonomi akan terus berkembang dan keamanan akan terjamin. Namun, jika kita lalai, kedaulatan boleh tergugat sedikit demi sedikit. Baiklah, untuk keseluruhan tentang apa yang telah dibentangkan, cabaran di udara, laut dan darat membuktikan bahawa kedaulatan perlu dipertahankan secara strategik. Diplomasi perlu bijak dan tegas, serta keselamatan dan pembangunan mesti seimbang, bersatu dalam mempertahankan maruah bangsa dan juga negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pada pendapat saya, isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih bukan sekadar pertikaian teknikal tentang garisan peta, tetapi ianya menyentuh asas pembentukan negara bangsa, iaitu kedaulatan, keselamatan dan juga kelangsungan pembangunan ekonomi. Dalam konteks Malaysia, isu ruang udara dengan Singapura, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan serta persempadanan darat dengan Indonesia dan Brunei menunjukkan bahawa sempadan ialah elemen yang sangatlah strategik yang memberi kesan langsung kepada kedaulatan dan pembangunan negara. Jadi yang pertama, isu pengurusan ruang udara Malaysia-Singapura berkait dengan Flight Information Region yang dikenali sebagai FIR yang diwarisi sejak era kolonial British. Kajian dalam bidang hubungan antarabangsa menunjukkan bahawa kawalan ruang udara bukan sahaja soal teknikal keselamatan penerbangan, tetapi juga merupakan lambang kedaulatan negara. Apabila sebahagian ruang udara Malaysia diurus oleh Singapura, timbul persepsi bahawa hak berdaulat tidak dilaksanakan sepenuhnya. Walaupun dari sudut operasi, sistem sedia ada menjamin keselamatan dan kecekapan penerbangan. Namun, dari sudut strategik, pengurusan ruang udara berkait dengan pertahanan, kawalan trafik udara dan pembangunan lapangan terbang. Oleh itu, usaha Malaysia menstruktur semula pengurusan ruang udara dilihat sebagai langkah memperkukuh kedaulatan, walaupun perlu diseimbangkan dengan kerjasama serantau agar tidak menjejaskan kestabilan ekonomi dan hubungan dua hala. Kedua,
Isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan lebih kompleks kerana melibatkan kuasa besar seperti China serta beberapa negara ASEAN. Berdasarkan Dapatan Kajian Geopolitik dan Keselamatan Maritim, kawasan ini dianggarkan mempunyai reserve hidrokarbon yang besar dan menjadi laluan perdagangan utama dunia. Bagi Malaysia, hak terhadap Zon Ekonomi Eksklusif ZEE bukan sahaja berkait dengan prinsip undang-undang laut antarabangsa seperti UNCLOS, tetapi juga berkait rapat dengan hasil petroleum dan gas yang menyumbang signifikan kepada pendapatan negara. Oleh itu, sebarang ancaman terhadap tuntutan Malaysia boleh memberi kesan kepada keselamatan tenaga dan juga pembangunan ekonomi. Dalam masa yang sama, pendekatan Malaysia yang sederhana dan berasaskan diplomasi mencerminkan strategic hedging, iaitu mengimbangi kepentingan ekonomi dengan China tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahawa isu sempadan laut bukan sekadar soal wilayah, tetapi juga strategi pembangunan jangka yang panjang. Yang ketiga ialah isu persempadanan darat dengan Indonesia dan Brunei yang berpunca daripada warisan perjanjian kolonial yang kurang jelas dari segi koordinat moden. Kajian sejarah dan undang-undang antarabangsa menunjukkan bahawa banyak konflik sempadan di Asia Tenggara berpunca daripada tafsiran yang berbeza terhadap perjanjian abad ke-19 dan juga awal abad ke-20. Bagi Malaysia, penyelesaian melalui Suruhanjaya Bersama dan juga rundingan yang dua hala telah membantu mengekalkan kestabilan di kawasan sempadan Sabah dan juga Sarawak. Kepentingannya terhadap pembangunan amatlah besar kerana kawasan sempadan melibatkan keselamatan penduduk, kawalan imigresen dan juga pembanterasan jenayah rentas sempadan serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan juga pos kawalan. Tanpa sempadan yang jelas, pelaburan dan pembangunan wilayah sempadan boleh terjejas. Secara kritis, dapatlah dirumuskan bahawa konflik persempadanan tidak boleh dilihat semata-mata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai ujian keupayaan diplomasi dan kematangan politik sesebuah negara. Kajian dalam bidang keselamatan serantau menunjukkan bahawa negara yang berjaya mengurus pertikaian sempadan secara aman cenderung menikmati kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih konsisten. Dalam konteks Malaysia, pendekatan berunding merujuk kepada undang-undang antarabangsa dan mengekalkan konfrontasi ketenteraan, di mana ini membuktikan bahawa kedaulatan boleh dipertahankan tanpa mengorbankan pembangunan. Kesimpulannya, isu ruang udara, laut dan juga darat mempunyai implikasi langsung terhadap kedaulatan, keselamatan dan juga sumber ekonomi negara. Kepentingannya bukan sahaja pada mempertahankan wilayah, tetapi memastikan lagi hasil sumber, kestabilan serantau dan juga pembangunan jangka panjang dapat dikekalkan.